Salah satunya yang menyumbang adalah toxic environment. Tuan-tuan pernah ada dalam tu? Tengah ada. Ada orang tanya saya soalan, dia kata, Assalamualaikum Da'i, saya nak tanya Da'i, macam mana saya nak menghadapi keadaan yang saya hadap sekarang? Apa dia? Da'i, saya sekarang ni, bos saya toksik, HR saya lagi toksik. Nak cuti tak bagi, dah cuti tak bagi. Bukan setakat HR, satu department toksik. Saya balik rumah, lagi toksik bila saya jumpa suami saya. Saya balik kampung, jumpa mak mentua, lagi toksik. Jumpa ipar duai saya, semua toksik Da'i. Dengan makcik-makcik kantin pun toksik juga. Saya tak tahulah, kehidupan saya penuh dengan toksik. Tuan-tuan, saja nak tanya tuan-tuan, kalaulah terlalu banyak toksik dalam hidup dia, apa nak buat? Betul, 5 markah. Kalau terlalu banyak toksik, maknanya yang toksik tu kau. Sebab kenapa? Sebab sampah akan sentiasa menarik lalat. Dan jangan salahkan lalat. Apa banyak sangat lalat? Apa banyak lalat? Dia tak sedar yang dia sampah. Kau sampah. Saya macam kasar sangat. Boleh kan? Sebab ni bukan masjid kan? Sebab kan kau sampah, kau tak sedar lalat banyak. Kau dah tengok lalat, kau tak tengok yang kau yang sampah tu. Dan bunga akan sentiasa menarik lebah.